Ramai yang bertanya, bilakah waktu yang paling tepat untuk kita mula menukar simpanan dalam bentuk wang kepada emas? Sebenarnya, masa terbaik bukan ditentukan oleh graf harga semata-mata, tetapi apabila tiga tanda ini sudah ada pada pengurusan kewangan anda. Tanda pertama, anda sudah memiliki dana kecemasan dalam bentuk tunai yang mencukupi sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan kos sara hidup. Perlu diingat, emas adalah aset jangka panjang. Kita tidak mahu terpaksa menjual aset emas ini dalam tempoh singkat semata-mata keperluan mendesak sedangkan harganya sedang meningkat. Yang kedua, anda mempunyai lebihan modal yang tidak digunakan dalam tempoh terdekat. Daripada membiarkan tunai tersebut susut nilai ditelan inflasi di dalam akaun biasa, adalah lebih bijak jika anda mengalihkan sebahagiannya ke dalam bentuk emas. Ini adalah langkah proaktif bagi mengekalkan kuasa beli wang anda untuk masa hadapan. Tanda ketiga, anda sudah mempunyai matlamat yang jelas. Anda faham bahawa emas bukanlah skim cepat kaya. Sebaliknya, ia adalah instrumen pelindung kekayaan. Sama ada untuk pendidikan anak-anak, deposit hartanah ataupun dana persaraan. Emas bertindak sebagai penyimpan nilai yang sangat ampuh untuk jangka masa panjang. Jika anda sudah mempunyai tanda-tanda ini, bermakna anda sudah bersedia untuk bermula. Bagi anda yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link profile, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.